kadang-kadang lepas makan tengah hari tu lagi mengantuk. Okay, so hari ni Syiken nak sarankan boleh makan Pentavert Bubbly Plus. Okay, yang ni pun antara hacks yang Syiken gunakan bila kita ni terlampau sangat pakai tenaga lah. Kadang-kadang kita berjaga malam, kadang-kadang buat live kan, kadang-kadang buat konten sampai lewat malam. Jadi bila sang hari sampai tengah hari tu rasa macam penat sangat, tapi ada benda lagi nak kena buat ni. Dan kita ni mak-mak bukan boleh tidur pun petang kan, nak tengok anak lagi, baby tu kan dia panjat pula tingkap sampai ke aircon tu. Anak Syiken yang si kecil tu, waktu Syiken tengah tidur, waktu tu dalam orang kata kita tidur-tidur ayam gitu kan, Syiken tengok kat mana anakku hilang ni. Rupa-rupanya dia dah panjat grill tu sampai ke aircon tu. Melompat, Syiken baru ambil dia. Dia benda tu jadi dalam tempoh 2 saat macam tu saja. Okay, so untuk yang mana yang nak menyelesaikan masalah kelesuan, letih dan sebagainya, Syiken boleh sarankan pakai ni lah, Bubbly B Plus ni. Dia sebaik-baiknya makan selepas makan tengah hari, sebab selalunya waktu macam tu memang kita akan rasa mengantuk. Tambah-tambah kalau kita ni ada meeting ni kalau mengantuk memang out ya. Tambah-tambah kita ni pula orang yang mencatat minit ke kan, orang yang mendengar saja. So takut-takut kita ni terlelap pula masa meeting ataupun waktu kita ada kursus ke dan sebagainya. Boleh kalau nak makan Bubbly B Plus ni. Rasa dia bila makan tu okey lah, sedap, rasa macam soda-soda sikit. Okay, so ini adalah dia punya bentuk dia kan, ambil satu saja, tak payah banyak pun. Patutlah rasa dia macam lemon soda. Kat sini pun dia dah tulis kat situ, rasa dia lemon soda chewable. Alright, so untuk yang mana yang berminat nak juga kembalikan tenaga kita supaya kita ni tak lesu lagi, boleh cuba Bubbly B Plus ni dekat beg kuning Syiken.